Assalamualaikum. Hai, nama saya Saidatunisa binti Almi Syarizal, KBN 2408100102 dari semester 4, Seksyen 3. Saya akan menjalankan aktiviti fizikal berkaitan dengan penggunaan motor halus dan juga motor kasar. Aktiviti fizikal yang dijalankan ini merupakan satu aktiviti permainan yang dihasilkan oleh saya bagi menyokong perkembangan fizikal kanak-kanak prasekolah. Permainan ini menggabungkan elemen balingan, pengenalan warna dan juga nombor. Idea permainan ini tercetus untuk menyediakan satu bentuk pembelajaran yang amat menyeronokkan, aktif dan juga bermakna. Saya menggunakan bahan kitar semula yang mudah diperoleh serta selamat digunakan oleh semua kanak-kanak. Aktiviti fizikal yang dijalankan ini melibatkan seramai 4 orang kanak-kanak. Aktiviti ini direka khas untuk kanak-kanak berumur 6 tahun tetapi masih sesuai dimainkan oleh kanak-kanak berumur 4 dan juga 5 tahun dengan pengawasan guru. Pada peringkat umur ini, kanak-kanak berada dalam fasa aktif meneroka persekitaran dan perlukan aktiviti yang dapat mengukuhkan pergerakan badan serta koordinasi mata dan juga tangan. Motor kasar ialah pergerakan yang melibatkan penggunaan otot besar pada tubuh badan seperti tangan, kaki dan juga badan. Baiklah, antara bahan-bahan yang saya gunakan untuk melaksanakan aktiviti fizikal ini adalah untuk langkah atau aktiviti pertama saya iaitu aktiviti balingan gelung. Saya menggunakan kotak, kertas warna dan kad manila. Seterusnya, permainan ini diteruskan lagi dengan aktiviti jatuhkan cawan nombor menggunakan bola kertas. Bahan-bahannya ialah kertas warna, kotak dan juga cawan kertas. Untuk aktiviti terakhir, kanak-kanak menyusun cawan nombor yang dijatuhkan tadi menjadi sebaris. Bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan aktiviti ini ialah cawan kertas daripada aktiviti yang kedua. Bagi cara penyediaan alat permainan pula, untuk aktiviti pertama iaitu aktiviti balingan gelung, bahan yang saya gunakan ialah kotak, kad manila dan juga kertas warna. Mula-mula, kotak tersebut perlu dipotong sehingga membentuk gelung. Gelung tersebut kemudian dibalut menggunakan kertas warna supaya kelihatan lebih menarik. Seterusnya, bagi menyediakan tiang gelung pula, menggunakan kotak untuk dijadikan sebagai tapak dan dibalut dengan menggunakan kertas warna untuk menambah kekuatan serta kekemasan. Seperti ini. Kad manila pula digulung membentuk tiang dan dilekatkan dengan kemas pada tapak kotak tersebut. Setelah semua bahagian siap, permainan balingan gelung dapat dihasilkan dan sedia digunakan oleh kanak-kanak. Seterusnya, aktiviti kedua iaitu aktiviti membaling bola ke arah cawan kertas. Untuk aktiviti kedua ini, bola permainan dihasilkan dengan menggunakan kertas warna yang dironyokkan sehingga membentuk bola seperti ini. Seterusnya, sebuah kotak kosong dipotong bagi menghasilkan ruang untuk menyusun cawan kertas di dalamnya. Kotak tersebut ditampalkan dengan kad manila sebagai latar belakang dan dibalut sepenuhnya menggunakan kad manila bagi memastikan struktur kotak lebih kemas dan kukuh. Seperti ini. Akhir sekali, cawan kertas digunakan sebagai bahan sasaran dan nombor ditulis pada setiap cawan menggunakan pen marker berwarna. Inilah cara penyediaan alat permainan ini. Sebelum aktiviti ini dijalankan, saya menunjukkan cara bermain alat permainan tersebut terlebih dahulu kepada kanak-kanak. Aktiviti ini dijalankan bersama kanak-kanak secara bergilir. Kanak-kanak akan memulakan aktiviti dengan membaling gelung ke arah tiang warna yang dipilih oleh mereka. Selepas itu, mereka perlu mengambil bola kertas mengikut warna tiang gelung yang mereka dapat. Dan kanak-kanak perlu membaling bola tersebut ke arah susunan cawan bertingkat sehingga semua cawan jatuh. Setelah berjaya, kanak-kanak diminta mengutip semula cawan dan menyusunnya di bahagian tepi kotak mengikut turutan nombor 1 hingga 10 dengan betul. Demonstrasi ini bertujuan untuk memastikan kanak-kanak memahami arahan, bermain dengan betul dan mengelakkan sebarang risiko keselamatan semasa aktiviti ini berlangsung. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cuba tengok cikgu nak buat apa hari ni? Bermain. Hari ni cikgu nak buat aktiviti fizikal. Okey, pertama sekali awak semua tengok cikgu main dulu, boleh? Okey. Boleh? Okey. Pertama, Pertama, awak tengok ni. aku tengok ni. Awak nak baling dekat mana-mana tak apa. Nampak? Saya Ada satu, tengok. ada warna apa ni? Yellow. Hijau. Merah. Bahasa Melayu? Merah. Merah.
Jadi bola pun kena warna Kuning. kuning. Okey, awak berdiri dekat sini. Nampak dekat sini? Nampak? Awak kena Lihat. balik. Macam ni. Awak balik lagi sampai semua jatuh. Okey. Bila dah jatuh, apa awak kena buat? Ambil. Ambil. Tunggu lagi. Ambil semua ni. Susun. Awak susun dari nombor satu. Lepas tu? Lagi? Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Susun. 8, 10, 9, 10. Okey, boleh tak? Boleh tak? Kak main tak? Ada dia dulu boleh? Okey. Okey, duduk dulu Ambil tu. Ambil duduk sini. Okey, awak balik. Kat warna apa awak nak balik? Ambil. Okey, dia tak dapat colour apa? Merah. Sebab apa? Habis tu. Okey, jadi baju okey. Okey, ayo. Betul tak? Jadi dia selesai. Okey, jadi dia baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tepuk tangan kat dia. Okey. Baru dapat warna apa? Hijau. Okey. Betul tak? Baru ambil. Okey. Okey. Susun. Cari mana? Okey, sana. Okey, come on. Tulis. Okey. Betul tak? Bayu. Kira. 1. Okey, tepuk tangan. Dia dapat warna apa? Kuning. Janganlah kacau. Okey. Betul tak Iman ambil? Okey, balik. Okey, susun. Iman susun. Main lagi. Sekali. Okey. Duduk dulu, Bayu duduk dulu. Abu, betul tak Iman susun? Okey, Abu tak? Okey. Aduh, sikit-sikit tak apa. Abu warna apa ni? Warna hijau. Betul tak tu? Okey, balik. Susun. Mana ni? Nanti
Betul tak? Betul tak aku buat? Betul tak aku buat? Okey, aku kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tepuk tangan. Okey, Ratu. Diri. Ronald nak main? Ronald ke tak? Bangun. Baik, cikgu ajar apa hari ni? Lempar bola. Cikgu ajar apa ni? Nombor. Nombor. Iman, cikgu ajar apa ni? Nombor. Adelia, cikgu ajar apa ni? Cekak. Warna. Warna. Adelia, ni warna apa? Merah. Ni? Kuning. Kuning. Hijau. Ni warna apa ni? Biru. Satu. Jadi? 2, 3, 4, 7. Jadi? Sembi. Oh. Jadi? Mari ni dulu. 10. Okey, dah tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Okey, dah habis. Secara keseluruhannya, bagi kedua-dua aktiviti fizikal ini, saya mendapati bahawa aktiviti yang dijalankan berjaya mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Melalui gabungan elemen permainan, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus, pembelajaran warna dan nombor, serta kanak-kanak dapat terlibat secara aktif dalam suasana pembelajaran yang selamat dan menyeronokkan. Kanak-kanak menunjukkan keupayaan mengenal dan memadankan warna dengan betul, mengenal nombor 1 hingga 10 serta menyusun nombor mengikut urutan yang betul. Selain itu, kanak-kanak juga mampu mengikuti arahan aktiviti secara berperingkat dan menggunakan koordinasi mata dan tangan dengan baik sepanjang aktiviti dijalankan. Antara kelebihan utama aktiviti fizikal yang dijalankan ialah aktiviti ini mampu merangsang perkembangan motor kasar dan motor halus kanak-kanak secara serentak. Melalui aktiviti membaling gelong dan bola kertas, kanak-kanak menggunakan otot besar seperti tangan, bahu dan seluruh anggota badan. Manakala aktiviti mengutip serta menyusun cawan pula melibatkan penggunaan otot kecil dan koordinasi mata serta tangan. Gabungan kedua-dua elemen ini membantu kanak-kanak mengawal pergerakan dengan lebih baik dan meningkatkan kemahiran fizikal mereka secara menyeluruh. Kelebihan kedua ialah aktiviti yang dihasilkan oleh saya ini berjaya meningkatkan kemahiran kognitif kanak-kanak, khususnya dalam mengenal warna dan nombor. Kanak-kanak perlu ambil bola kertas, mengikut warna tiang gelung yang mereka dapat serta menyusun cawan mengikut turutan nombor 1 hingga 10 dengan betul. Proses ini membantu kanak-kanak berfikir, membuat pilihan yang tepat dan mengukuhkan pemahaman konsep asas matematik dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mudah difahami. Kelebihan yang ketiga ialah aktiviti ini mampu menarik minat dan meningkatkan pelibatan aktif kanak-kanak. Pembelajaran berasaskan permainan menjadikan kanak-kanak lebih keruja, fokus dan bersemangat untuk belajar sambil bermain dari awal hingga akhir. Selain itu, galakan dan pujian daripada guru turut membantu meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak serta mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan menyeronokkan. Walau bagaimanapun, kelemahan pertama yang dikenal pasti ialah perbezaan tahap kemahiran fizikal dalam kalangan kanak-kanak. Terdapat kanak-kanak yang menghadapi kesukaran untuk membaling gelong dan bola dengan tepat, terutamanya bagi kanak-kanak yang masih lemah dari segi koordinasi pergerakan. Keadaan ini memerlukan bimbingan dan sokongan yang berterusan daripada guru agar kanak-kanak tidak berasa kecewa atau hilang minat. Untuk kelemahan kedua ialah kanak-kanak mula memberontak apabila masa yang diberi untuk bermain agak singkat. Sesetengah kanak-kanak yang suka bermain, mereka memerlukan masa yang lama untuk meneroka lagi alat permainan yang dicipta tersebut. Kelemahan yang ketiga, kanak-kanak mudah teruja dan cenderung untuk berebut bahan permainan, terutamanya semasa mengutip dan menyusun cawan atau membaling bola kertas ke arah cawan. Oleh itu, guru perlu sentiasa peka dan memastikan peraturan aktiviti dipatuhi bagi menjamin keselamatan serta kelancaran aktiviti. Akhir sekali, penyediaan alat permainan yang tidak mencukupi. Kanak-kanak perlu menunggu giliran untuk menyertai aktiviti seterusnya yang boleh menyebabkan mereka hilang sabar. Keadaan ini boleh menjejaskan kelancaran aktiviti sekiranya bilangan alat permainan adalah terhad. Terdapat beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang bagi meningkatkan tahap keberkesanan dan kelancaran aktiviti fizikal. Cadangan pertama ialah menyediakan lebih daripada satu set alat permainan supaya kanak-kanak tidak perlu menunggu terlalu lama untuk sampai ke giliran mereka. Dengan adanya lebih banyak set alat permainan, kanak-kanak dapat menjalankan aktiviti secara serentak atau dalam kumpulan kecil sekaligus mengurangkan masa menunggu dan membantu mengekalkan fokus serta minat kanak-kanak sepanjang aktiviti dijalankan.
Selain itu, tahap kesukaran aktiviti juga boleh dipelbagaikan mengikut peringkat umur dan keupayaan kanak-kanak. Contohnya, jarak balingan boleh ditambah atau dikurangkan bergantung kepada tahap kemahiran motor kasar kanak-kanak. Seterusnya, guru bertanggungjawab memastikan murid memahami apa yang perlu dilakukan. Arahan yang jelas membantu murid mengikuti aktiviti dengan betul, mengurangkan kekeliruan dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Contohnya, guru boleh menggunakan bahasa mudah untuk bercakap dan membuat demonstrasi supaya murid lebih mudah untuk memahami. Akhir sekali, waktu perlu dirancang dengan baik agar aktiviti tersebut dapat dimainkan oleh kanak-kanak secara berulang kali. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung. Secara keseluruhannya, aktiviti fizikal yang dijalankan ini terbukti berkesan dalam menyokong perkembangan fizikal, kognitif dan juga sosial kanak-kanak prasekolah. Melalui gabungan elemen permainan, pembelajaran, warna dan nombor serta aktiviti motor kasar dan motor halus, kanak-kanak dapat terlibat secara aktif dalam suasana yang menyeronokkan dan juga selamat. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi meningkatkan perkembangan motor halus dan juga motor kasar serta dapat meningkatkan keyakinan diri dan minat kanak-kanak untuk terus meneroka dan belajar melalui permainan. Dengan perancangan dan pelaksanaan yang baik, aktiviti seumpama ini boleh dijadikan satu kaedah pembelajaran yang berterusan dan berkesan di prasekolah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.